Yogi susuk baju tu you on. Yogi susuk dalam bilik baju. Okay, CCTV Cik Nala ni, kalau rumah lama dulu bolehlah nak mengelak-ngelak CCTV tu, nak nyusuk-nyusuk, adalah tempat tak nampak rumah lama lah. Tapi CCTV rumah baru ni rumah Cik Nala sekarang ni, tak ada satu tempat pun boleh menyorok. Duduklah celah mana pun Cik Nala buka CCTV nampak selalu dah. Tajuk tu Cik Nala. Ni Cik Nala tunjuk kat awak baju mana. Ni baju gini. Ni, Cik Nala dulu pakai skirt gini. Dia sekali ni dengan baju ni. Dia lengan tak ada lengan. Dia sekali, lepas tu Cik Nala akan pakai cardigan kat luar. Dia pakai baju ni lah. Lepas tu awak tahu dia bagi alasan ke apa? Oh, ku kira bajuku. Dia kata gitu. Ku kira bajuku. Yolah, ya gitulah, ku kira bajuku. Kau kata, apa mau pakai baju aku? Tak jujur lah Pehedok, tak jujur. Kalau aku sipel lama dia, memet aku tak tahu bagi aku. Sebab bagi Cik Nala ni banyak you all. Cik Nala tak tahu bagi Cik Nala gapo dia curi. Betul Cik Nala ya. Tengok CCTV. Nak tengok CCTV. Tak ada sidik aku nak tunjuk komung CCTV. CCTV Cik Nala ni penuh semua tempat. Menusuk celah mana pun memang nampak. Luar kau, dalam rumah kau, semua tempat nampak. Tusuklah celah mana. Kalau sipel lama kau banyak ileh. Betul. Lepas tu dia kata ku kira bajuku. Aku kata ku kira bajuku gaponya. Aku kata aku lama-lama dah tak pakai baju tu. Aku tak pakai jubah hitam je. Aku kira bajuku gaponya. Betul tak? Kalau ku kira bajuku mestilah masa basuh tu boleh tertukar dengan baju dia. Ni kita berapa lama dah tak pakainya. Tak pakai baju jubah sampai orang kata tak ada baju. Ku kira bajuku dia. Ku kira bajuku. Makanan kat rumah Cik Nala boleh makan sampai muntah tak ada. Ya ada curi mah kau tak. Mah tu memang Cik Nala bagi. Setiap kali raya Cik Nala bagi. Lepas tu birthday dia pun Cik Nala bagi geleng. Faham tak? Dia pernah masuk bilik Cik Nala kok. Pernah, mestilah pernah. Bilik Cik Nala rasa seumur gini. Aku ni kalau bak duit aku ingat. Lah, bak duit Cik Nala akak ingat kan? Bak duit Cik Nala ingat. Bak duit kan akak ingat. Aduh hari tu bak duit orang raya tu akak macam pelik juga macam. Lepas tu tapi bila tengok CCTV balik macam okey lah. Macam gini dah kot. Gitu. Bak duit, okey. Cik Nala macam selalu letak duit macam contoh Cik Nala nak beli kan. Lepas tu tak jadi beli. Cik Nala pun letak dalam laci. Aku ingat lah masa tu aku letak 200. Lepas tu 100 lah. Aku pelik tu. Aku letak 200. Apa tinggal 100? Ya kerik sikit tau. Ya jenis curi. Ya memang biasa dah curi. Tak sih perasan. Okay tak? Kalau dia ambil semua Cik Nala perasan. Kalau ada duit sini bapa tak ada duit. Sebab dia je masuk bilik Cik Nala kemah. Cik Nala letak 200. Masa tu tak jadi beli ke apa nama tu. Masa tu Cik Nala pun letak dalam laci tu 200. Cik Nala tengok ada 100 je. Cik Nala pelik dah. 200 jadi 100. Okey. Tolong ambil aiskrim tu dalam peti. Berapa lama Cik Nala pero dia? Berapa lama? Setahun lebih kot. You tak habis kontrak. Setahun lebih kot Kau setahun? Setahun lebih kot you all. Setahun lebih juga you all. Siapa Cik Nala? Report boleh dah ke? Report boleh. Cari. Okey. Tapi kalau daripada luar tu dia cari. Dalam bilik ada berapa bilik? Ada 3 bilik. Dalam bilik ada 3 bilik. Tempat pantry, tempat bilik. Ada 4 bilik. Yang bilik saya nak ada 4 bilik. Ada bilik Cina, ada office, ada pantry, ada tempat simpan barang. Janganlah buat nyanyi ke Cik Nala. Dah lah bibi buat nyanyi dah. Korang pula nak buat nyanyi ke Cik Nala. Tak boleh lah. Apa ni saya nak tunjuk video bibi. Saya nak tunjuk video bibi. Ampun. Cik Nala sambung cerita lagi. Kejap lagi Cik Nala sambung cerita. Cik Nala nak tunjuk video. Cik Nala nak tunjuk video yang dia Cik Nala tak nak sambung cerita ke? Cerita ke apa lagi Apa lagi Abik? Lepas tu mu tahu ke tak? Tu nanti kita sambung. Nanti kita sambung lain hari pula. Bolehnya minta telefon semula. Puan nak telefon?
Cidik mu ni. Video saya nak ada video. Allah azan dah. Okey lah you all. Bye. Azan dah. Nanti cik nak tunjuk video. Cik nak tunjuk video dah. Cik nak tunjuk video. Tengok. Korang tengok rupa yang cakap comel dia tu. Okay, bye.